kalau kita lihat dalam 30 tahun ni dapat usaha-usaha dalam oleh institusi dan media untuk menterbalikkan naratif mengatakan bahawa orang Melayu ni pendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod ke-5 Sejarah Kita bersama dengan saya KJ. Dan saya Edin Khoo. Edin, dah lama kita tidak merakam episod sejarah kita. Ada penonton dan juga pendengar yang dah mula marah. Ya. Hangat-hangat tai ayam. So macam mana, apa alasan kita, Edin? Saya rasa ada yang merantau. Ya, sebenarnya saya rasa boleh kita cerita juga kepada penonton dan pendengar kita. Kita ada perancangan nak pergi ke sebuah negeri untuk buat satu rakaman khas berkaitan dengan sejarah negeri tersebut, tapi oleh kerana masalah pentadbiran, mungkin administrative challenges, kita terpaksa tangguhkan dulu lawatan tersebut dan mungkin itu yang telah pun sedikit menyumbang kepada kekerapan yang agak lewat rakaman kita. Edin, kita dah rakam ini episod ke-5. 3 episod sebelum ini kita menceritakan secara kronologi sejarah negara Malaysia, walaupun caveat yang biasalah, pada waktu itu negara Malaysia tidak wujud. Alam Melayu yang dikenali dan juga yang bertempat di Semenanjung Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Hari ini kita nak berhenti seketika penceritaan kronologi kita sebab kita dah sampai ke zaman proto sejarah. Kita nak masuk ke zaman di mana Islam mula bertampak di Malaysia, penemuan batu bersurat dan seterusnya, era pra-Melaka. Tetapi kita buat keputusan untuk menghentikan untuk episod ini penceritaan kronologi dan kita nak lebih membincangkan isu tema-tema dan juga isu asas berkaitan dengan sejarah negara kita. Mungkin Eddie nak ceritakan sikit kenapa kita berhentikan seketika kronologi ini, kita nak pergi kepada isu tematik. Ya, saya rasa kalau kita ikut saja penceritaan, ia menjadi macam kuliah lah. Dan sebenarnya ada banyak aspek sejarah yang harus dikupas dan juga di kalangan mereka yang menonton dan memberi komen ada macam, bukan pertengkaran, perbincangan yang agak hangat yang meliputi atau menyelubungi soal-soal asas mengenai sejarah itu sebagai satu pengalaman dan sebagai satu kajian jadi hari ini, dan ada ketegangan misalnya apa yang merupakan sejarah yang nyata, apakah yang merupakan sejarah andaian, maupun ada yang ada sejarah khayalan. Jadi kita menjemputlah orang yang agak berakar dalam bidang historiografi, falsafah sejarah dan sebagainya. Sebab saya rasa antara sebab podcast kita ni agak meletup sedikit, 40,000 purata per episode, not bad for a history podcast, who would have thought, adalah kerana sejarah sekarang ni menjadi satu topik perbincangan di kalangan orang awam, dibantu juga oleh sejarah khayalan ni lah. Dan mungkin kita nak cerita sedikit tentang asas sejarah itu dan juga kenapa perlu kita mengkaji dengan mendalam tentang asas sejarah itu supaya kita tidak termakan dengan cerita-cerita khayalan. Tapi ia juga memberi ruang untuk renungan lah, bahawa sejarah itu bukanlah satu mata pelajaran atau bidang kajian yang tidak diminati orang. Sangat diminati. Dan saya rasa ini adalah semangat untuk menerokai cari diri sendiri adalah sangat utamalah di kalangan rakyat kita. Pasti. Baik, Edin, tanpa melengahkan masa, kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Saya rasa seorang yang mempunyai pengalaman dan juga ilmu yang tinggi, terutamanya dalam bidang sejarah intelektual dan sosial negara kita ataupun kawasan kita ni. Tidak lain tidak bukan yang bahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Datuk adalah sekarang ini pengarah
kepada Center for Malay Islamic Civilizational Studies di International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAC di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Prof, terima kasih kerana bersama kita di podcast sejarah kita. Saya rasa satu perbualan yang mendalam yang kita nak adakan bersama dengan Datuk, seorang sarjana pemikir yang telah lama menelusuri sejarah, budaya dan identiti tanah air dengan pandangan yang sangat-sangat profound. Antara lain bukan hanya sebagai seorang ahli akademik, Datuk juga seorang pengembara sejarah yang memulih ingatan bangsa. Karya-karya seperti Tanah Air, Passing Through the Malay Archipelago, Batu Uban, Sejarah Awal Pulau Pinang dan The Avatar of 1786, Decolonizing the Penang Story membawa kita menyusuri rantau Nusantara yang luas di mana identiti Melayu terbentuk bukan hanya di daratan tetapi di laut, pelabuhan dan lintasan budaya yang menghubungkan dunia Melayu sejak berabad lamanya. Dan dalam penulisan Datuk telah mencabar naratif kolonial yang sering membentuk cara kita memahami sejarah sendiri. Contoh, beliau telah mengajak kita melihat semula konsep tanah air bukan sekadar wilayah negara bangsa moden tetapi sebagai ruang tamadun dan pengalaman kosmopolitan yang merentasi sempadan politik. Datuk, saya nak tanya soalan mudah lah sebelum kita mula. Datuk rasa podcast macam saya dengan Edin buat ni penting tak buat masa sekarang? Kalau kita telusuri the zeitgeist dalam masa 25 tahun, 30 tahun ini, kita dapat kerancakan dari segi kesedaran sejarah di Malaysia. Sebelum tahun 2000, tidak ada polemik, tidak ada pertelikahan. Kalau ada pun secara terselindung, tidak terbuka. Sejarah ataupun pengamatan sejarah agak stabil. Tapi selepas internet 1996, kemunculan blog awal 2000 dan kemunculan media sosial yang lain, terutama sekali dalam 20-25 tahun, maka wujud berbagai perspektif, pelbagai kesedaran sejarah di Malaysia, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Akibat daripada beberapa faktor dalaman dan luaran dalam konteks Malaysia. Salah satunya ialah robohnya tembok Berlin, akhirnya runtuhnya ideologi komunis, dan itu telah mencetuskan kemunculan gerakan-gerakan yang menonjolkan identiti, gerakan resistance di Czechoslovakia, di Asia Tengah dan juga di Kepulauan Melayu. Saya tak mau sebut Southeast Asia ataupun Asia Tenggara. Saya menggunakan istilah Kepulauan Melayu. Ramai yang akan mengatakan mengapa Kepulauan Melayu atau Kepulauan dan Alam Melayu, dan mungkin orang kata Nusantara. Tapi itulah rantau yang akan saya rujuk. Dan rantau ini memang wujud di Malaysia misalnya ataupun di Indonesia, Aceh dan tempat-tempat lain. Di Malaysia kita lalui satu geseran, satu perasaan tidak puas hati mengenai peraturan dan paparan sejarah Malaysia. Jadi ini amat sesuai untuk kita mendidik, untuk kita memaklumkan apa itu sejarah. Dan dalam hal ini saya ingin menjelaskan juga, saya bukan ahli sejarah, saya tidak pretend sebagai ahli sejarah, saya tidak lulus sebagai graduate dalam bidang sejarah di mana-mana universiti. Apa yang saya telah lakukan selama ini ialah untuk menggunakan sejarah sebagai teori dan sebagai senjata. Saya melihat dalam bidang sains sosial misalnya, dalam bidang sosiologi, antropologi, sains politik, perlu ada dimensi sejarah untuk kita memaklumkan ataupun dimaklumkan mengenai bidang itu sendiri. Dan sejarah merupakan satu bidang yang amat problematik. Jadi di sini apa yang berlaku di Malaysia sekarang selama 20 tahun, 30 tahun ialah warga negara Malaysia dari pelbagai etnik dan dari pelbagai wilayah, saya bercakap dengan Sabah Sarawak juga, ingin pergi ke belakang. There are many ways to the past, and this is what's happening now. Jadi berdasarkan kepada ethnicity masing-masing, berdasarkan kepada kewilayahan masing-masing, kita dapat lihat bahawa sejarah di Malaysia ni dietnikkan.
it is a very ethnicized field. Sebab kita mewarisi sejarah dan kita melihat sejarah dari kacamata, dari lensa etnik masing-masing. Saya nak mencelah sikit. Adakah sekarang ini ada gerakan untuk mencari sejarah masing-masing disebabkan sejarah rasmi dalam parenthesis ataupun dalam quotation mark itu tidak cukup menggambarkan sejarah semua di Malaysia ni? Ini saya selalu fikirkan bagaimana sesebuah negara bangsa kita ni terperangkap. Kita merupakan sebuah negara bangsa pasca 1957, post-colonial nations, dan diwajibkan bahawa setiap negara bangsa ni mempunyai sejarah nasional. Jadi apabila kita, bukan hanya negara kita tapi negara lain juga, apabila kita diwajibkan untuk mengasaskan satu sejarah negara, sejarah yang bersifat nasionalis, sejarah yang mendampingi kekuatan dan kewibawaan negara bangsa itu sendiri, kita terperangkap dan kita tidak mempedulikan masa lalu. Jadi ini merupakan satu masalah untuk kita muatkan zaman yang begitu panjang kepada satu negara yang mungkin berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bukan seperti negara Eropah. Jadi apabila kita melihat sejarah, saya ingat kita perlu tahu bahawa sejarah ini dalam penyusunan sejarah, kita tidak boleh pilih semua. Boleh saya bagi analogi. Ada dua analogi saya ingin tonjolkan di sini. Satu ialah dalam lukisan satu portret. Lukisan portret itu kita melukis wajah manusia, muka dia, iras dia, senyuman dia dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh melukis misalnya urat dan segala kelompongan muka dia dan sebagainya. Kita melukis berdasarkan kepada apa yang kita melihat sebagai indah, sebagai menggarap satu personality kepada orang itu. Umumnya begitulah. Jadi kita tidak mendalami dalam visual kita. Kita tidak mendalami rongga-rongga muka dan bulu-bulu di muka sebagainya dalam lukisan portret. Itu satu. Sejarah pun begitu juga. Dia ada had dalam bagaimana kita tidak boleh berentangi had itu. Itu satu. Tapi satu lagi analogi ialah kita ambil museum. Museum peringkat nasional. Malangnya kita telah tutup Museum Sejarah Nasional. Mungkin kita boleh kembalikan. Dalam museum itu ada kekangan ruang. Dan dalam museum itu kalau kita nak paparkan sejarah nasional, kita tidak boleh paparkan semua. Kita mesti memilih apa yang boleh dianggap sebagai sejarah nasional. Jadi ini yang perlu kita lakukan dari segi untuk mendampingi masalah sejarah dan persejarahan dalam konteks sesebuah negara bangsa. Kalau boleh saya nak mencelah Prof tentang analogi portrait itu. Agak menarik sebab ia terpulang kepada pelukis tersebut. Lucian Freud misalnya pandai dengan urat-urat, dengan detail dan sebagainya. Di ruang ini saya kena ambil nama ayah saya lah, mendiang Profesor Khoo Kay Kim, yang telah boleh saya katakan mengasaskan satu pendekatan sejarah pasca kolonial dan dia telah membentangkan misalnya kertas kerja di Kongres Kebudayaan Kebangsaan mengenai sejarah kebangsaan yang kemudiannya diangkat oleh. Tetapi pada tahun 80-an ia telah mula menjauhkan diri daripada konsep sejarah kebangsaan ini. Dan sebab dalam kajiannya yang pertama yang agak terkenal, The Western Malay States, pantai barat, pantai selat barat or something is called dalam bahasa Melayu, ia merupakan satu kajian yang telah merentasi sejarah yang eksklusif, yang menerokai pengalaman segala
masyarakat pada masa itu. Apakah kita tidak mempunyai shared history, hanya punyai exclusive history, hasil daripada kekangan atau yang terhad yang kita boleh buat? Saya ingin menegur mantra shared history. Saya lihat shared history ini ataupun sejarah inklusif hanya wujud di Malaysia. Saya melihat polemik sejarah di luar negara, di Barat, di Jepun, tidak ada konsep shared history. Ini tak bererti bahawa kita tidak inklusif. Apa yang saya melihat di Malaysia ialah satu gesaan, satu desakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan sentimen dan ruang mereka dalam sejarah nasional. Apa dikatakan sejarah nasional? Kita tidak ada sejarah nasional. Kita ada sejarah buku teks. Dan ini mula berlaku dalam zaman Perdana Menteri ke-5, Work With Me. Dan pada masa itu saya lihat tembok-tembok negara ada hairline crack, dan kemudian crack itu membesar, dan ini memberi ruang dan peluang kepada pelbagai perspektif sejarah. Misalnya kalau kita telusuri dan kita buat satu survey, dan ini telah saya buat sejak tahun awal 2000, sebelum tahun 2005 misalnya, hanya ada 2 buku mengenai kaum India di Malaysia, K.S. Sandu dan Asaranam. Selepas 2009 ada berpuluh-puluh. Apa yang baru ni, Education and the Indians in Malaysia 2024 misalnya, ataupun Orphan Children 2015, banyak lagi. Jadi mengapa terdapat satu pertubuhan buku-buku mengenai kaum India di Malaysia? Itu satu. Sama juga macam kaum Cina. Sebelum 2005 tidak ada banyak. Tetapi ataupun sebelum tahun 2000. Selepas 2000, buku-buku mengenai kaum-kaum bukan Melayu, bukan pribumi muncul, menonjol identiti, menonjol kewujudan, seolah-olah menggamit kuasa nasional untuk memuatkan segala naratif mereka ke dalam sejarah nasional. Dan banyak buku-buku ini hasil daripada tulisan blog. Dan juga kita dapat lihat di antara tahun 2000 sampai 2015 dan sampai sekarang, yang ada tajuk-tajuk yang resonate, Imagine Malaysia, the Malaysia that should be or could be. Beberapa orang yang kita tahu telah menulis buku itu. Jadi ini menunjukkan satu kesedaran baru sejarah di Malaysia. Dan dalam kesedaran ini muncullah inclusive history dan shared history. Dan saya lihat ini satu keunikan. Saya tidak mahu kata ini satu benda yang negatif ataupun positif. Tapi satu keunikan di mana ia telah mencabar sejarah arus perdana. Ia telah mencabar sejarah pribumi. Di kalangan sarjana dan sejarawan Melayu, mereka mengatakan bahawa sejarah Malaysia perlu berdasarkan kepada sejarah Melayu. Tapi di kalangan yang bukan Melayu mengatakan sejarah Malaysia perlu inklusif dan perlu adil. Dan saya pun banyaklah berbual dan bertengkar dalam media sosial dan sebagainya. Dan salah satunya yang saya katakan bahawa adil dan saksama. Dia tidak boleh adil saja, dia kena ada kesaksamaan. Maksudnya di sini, dalam penonjolan dan penulisan sejarah sebuah negara, kita mesti mengiktiraf kewujudan pribumi sebuah negara itu. Setengah negara tidak iktiraf langsung. Australia tidak sampai sekarang dalam perlembagaan tidak iktiraf orang asli Australia.
Jepun, orang Ainu, saya ingat tahun 2008 2009 baru mereka mengkiraf, dan mereka memadamkan kewujudan dan sejarah orang Ainu dan Australian dan juga orang Maori. Jadi itu tidak jauh daripada inklusif. Itu ethnocide dan genocide berlaku di Australia dan New Zealand. Dan dalam sejarah juga kita ada epistemicide dan memoricide. Dalam hal ini memadam memori, dan dakwaan bahawa di Malaysia kita telah memadam memori kaum lain, berduduh kepada kuasa-kuasa dan ahli politik dan sejarawan Melayu. Dan juga terdapat epistemicide, ya, dan ilmu sejarah Melayu. Jadi terdapat a diffuse kind of discourse di Malaysia. Namun begitu, saya tidak mewakili mana-mana pihak. Saya juga tidak mewakili mana-mana kumpulan sejarawan, sebab saya bukan sejarawan. Kalau kita nak mengatakan bahawa satu sejarah yang inklusif, saya ambil contoh Pulau Pinang. Kes yang saya telah kaji selama mungkin 2-3 dekad. Mereka mengatakan bahawa sejarah Pulau Pinang ni inklusif. Sebenarnya sejarah Pulau Pinang ni eksklusif. Tidak memasukkan elemen-elemen Melayu di Pulau Pinang. Francis Light yang ditonjol sebagai satu ikon semasa dia hidup di Pulau Melayu, Francis Light memakaikan plakat baju Melayu dan songkok. Itu pun tidak disebut elemen Melayu di situ. Jadi kepada saya inilah yang inilah sebabnya saya menceburi kajian saya dalam sejarah Pulau Pinang Kedah. Issue of representation dan colonialism sebenarnya itu yang telah membawa saya ke itu. Jadi di Malaysia, dalam kita menonjolkan satu shared history, kita perlu menghalusi the intricacies of shared history itu. Bagaimana shared history? Sebab kita, bila saya kata pribumi, ini juga termasuk orang asli dan orang Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Bukan hanya orang Melayu di Malaysia. Dan juga isu-isu dari segi sejarah kaum-kaum lain yang hanya hadir di Malaysia dan juga di Kepulauan Melayu pada satu momen dalam sejarah. Tok, perbincangan ni dia boleh jadi sangat sensitif lah. Yeah. Sebab dia melibatkan siapa itu pribumi, sumbangan kumpulan kaum kepada penubuhan negara bangsa, dan dia boleh membawa kepada polemik yang ada risiko memecah belahkan masyarakat kita. Sebab itu sejarah ini mungkin bila dibincang secara mendalam, dia mencetuskan perdebatan yang sangat-sangat panas. Tetapi adakah Datuk rasa kita boleh mencapai satu tahap equilibrium di mana menghormati sejarah pribumi, menghormati sejarah nasionalis yang sudah menjadi sejarah dalam kod rasmi negara kita, tetapi pada masa yang sama meraihkan usaha contoh kaum-kaum lain dalam menerokai sejarah mereka di Malaysia. Datuk bagi contoh tadi, kata mungkin selepas zaman yang dirujuk tu Pak Lah, keterbukaan pada waktu itu membawa juga kepada keterbukaan intelektual yang menyebabkan penerbitan sejarah kaum-kaum lain meningkat. Mungkin ada kesedaran. Itu juga perkara biasa di negara-negara lain. Bila sudah mencapai satu tahap pembangunan, ada kaum-kaum minoriti yang mungkin sebelum itu tidak ada rujukan sejarah mereka dalam sejarah rasmi, mula mencari bukti sejarah mereka lah dalam negara masing-masing. Betul. Adakah Datuk rasa bahawa takkanlah kita tak boleh ada equilibrium di mana, guna analogi museum tu lah, sebab museum ni ruang terhad, so kena ada curator. Siapa curator itu? Betul. Tetapi dalam konteks ini saya fikir sedikit di luar kotak ataupun di luar bangunan. Kalau dah tak ada ruang, kita binalah anjung baru. Tapi anjung itu adalah anjung yang spesifik, yang kita kata yang rumah besar ni, ruang utama ni adalah of course sejarah rasmi
negara kita yang menceritakan soal pribumi dan sebagainya, dan kita juga ada anjung-anjung tertentu yang menerokai peranan dan juga sejarah mereka yang mungkin tidak dapat ruang yang cukup dalam rumah besar. Ya. Betul. Saya setuju. Dari segi kita bukan menolak, kita bukan memansuhkan, membunuh identiti dan sejarah-sejarah oleh kaum-kaum lain. Pada masa yang sama, kita melihat dalam sejarah bahawa kaum pribumi adalah kaum definitif Malaysia dan juga Kepulauan Melayu. Jadi apa yang perlu kita lakukan, dan itu perlu disetujui sebenarnya oleh kaum sarjana, kumpulan sarjana di Malaysia, supaya kaum-kaum lain ada tempat dan ada ruang, tetapi tidak boleh mencabar. Maksud dari sini, kadang-kadang kita dapat lihat wacana-wacana itu begitu kritis, mendakwa, berduduh itu ini, seolah-olah mencabar. Saya bukan menjurus kepada ketuanan Melayu sebenarnya, tidak ada. Cuma ada dominance dari segi the grunom. Saya sebut istilah grunom, setengah orang sebut watan. Grunom ialah kaum pribumi dari segi budaya, bahasa dan dari segi agama. Jadi itu perlu diiktiraf. Apa yang kita lihat sejak mungkin 2007-2008, terdapat cabaran-cabaran untuk mencabar peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan yang berkaitan dengan agama, bahasa dan budaya. Dan ini tidak disukai dan tidak senang di kalangan kaum pribumi, dan kita perlu mengiktiraf itu. Jadi ini dicerminkan dalam pentelikahan sejarah. Jadi apa yang idealnya, idamannya adalah satu sejarah yang harmoni, sejarah yang adil dan saksama. Kita bukan kita Malaysia misalnya, bukan macam Jepun ataupun negara lain. Mereka memadam sejarah mereka dan menyeleweng ataupun memaparkan sejarah yang lain untuk tujuan-tujuan nasional, sama juga macam negara China, retrospective history ataupun retrofit. Jepun ni dia padamkan kekejaman mereka lah. Contoh. Betul. Dan China dari segi kumpulan-kumpulan minoriti yang lain. Jadi di Malaysia kita, dan semua warga negara Malaysia mesti melihat kelembutan dan kehalusan kumpulan-kumpulan pribumi yang ada. Sebab salah satunya yang membolehkan polemik ini berlaku ialah perkongsian kuasa, power sharing. Itu telah membolehkan apa yang kita bincang pada hari ini. Sebab itulah kita bincang mengenai masalah power sharing yang tidak sempurna. Dan pada saya agak sukar untuk mengatasi masalah ini, tapi perlu ada percubaan untuk curate, menyusun atur sejarah Malaysia supaya dia tidak menekan mana-mana pihak. That sounds a bit colonial, Prof. Yeah. The curation of a society. Yeah. It sounds a bit colonial. True. We have to deploy beberapa kaedah yang mirip macam kolonial, itu untuk tujuan-tujuan mengekalkan empire, untuk tujuan-tujuan mengurus. Sama juga spiritnya ialah untuk tujuan mengurus dan juga untuk tujuan membina satu keharmonian. Kalau kita tengok sebelum 57, keharmonian itu ialah untuk mengekalkan kuasa orang putih. Jadi ini keharmonian bukan untuk mengekalkan kuasa ahli politik, tapi untuk mengekalkan kehidupan kita hari-hari. Supaya kita boleh ada satu dialog. Sebenarnya yang bermula pada 25 tahun, 30 tahun dulu ialah kemunculan satu dialog yang tidak sempurna.
di mana setiap kaum akan menonjol, kecuali pada masa itu the first mungkin 10-15 years tahun 2000, orang Melayu tidak merasakan bahawa ini satu keperluan. Sebab kepada orang Melayu dan kepada sarjana Melayu, mereka katakan bahawa this is kita tidak perlu menonjol sejarah kita. Memang sejarah kita telah ada. Tapi setelah tahun mungkin 10 tahun 2015 atau 2010, sarjana Melayu dan masyarakat Melayu, terutama sekali kalangan generasi muda, merasakan bahawa naratif ini dicabar dan mereka perlu menjelaskan, perlu menyahut cabaran itu. Supaya naratif negara ini tidak dimiliki oleh orang lain. Hujah-hujah Prof, dan sudah lama Prof bukan saja membentangkan pendapat sebegini yang sebenarnya sangat luhur, it's very sophisticated ni. Tetapi ada rasa tak idea-idea Prof ni kadang-kadang di hijack oleh mereka yang berunsur ketuanan dan saya hijack ini kau biasa. Mereka hijack banyak benda yang saya cakap. Kadang-kadang mereka package dalam bentuk yang lain supaya saya dilihat sebagai orang jahat dalam rejim ataupun dalam oleh pihak berkuasa. Jadi itu biasa terjadi. Idea-idea ini soal idea, dan apabila kita nak maklumkan, kita perlu mendedahkan idea kita kepada orang lain, dan kepada saya mereka boleh menggunakan. Dan salah satunya yang saya kalau saya boleh tambah sikit, satu institusi untuk menjadi bukan kawal selia tapi menimbang tara soal-soal sejarah di Malaysia. Walaupun ada Majlis Sejarawan Malaysia, dan saya bukan di kalangan ahli yang mereka tidak akan lantik saya, satu tribunal ataupun satu suruhanjaya sejarah, walaupun ini dibangkang oleh beberapa pihak, tapi kepada saya Malaysia memerlukan mekanisme begitu untuk mewujudkan satu dialog yang sihat. Bukan bawa ke mahkamah dan sebagainya. Mahkamah tidak ada dialog. Tapi untuk mewujudkan satu dialog, maksud dialog itu benar-benar dialog. Yang ada ialah satu pihak yang untuk menonjol pendapat mereka dan tidak mahu mendengar. Tidak ada empathy. Dialog, kalau kita ada dialog, mesti ada empathy. Tapi tidak ada empathy terhadap orang lain, pihak lain. Jadi di sini satu badan, walaupun kita ada NGO Sejarah, Persatuan Sejarah Malaysia dan Majlis Sejarawan, mungkin boleh buat begitu, tapi saya tidak dengar suara-suara daripada Majlis Sejarawan Malaysia. Satu suruhanjaya misalnya yang boleh jadi platform kepada dialog ini di kalangan mereka yang tidak puas hati, untuk menjalankan mungkin beberapa referendum, fact finding, dan menjadi satu platform supaya ini boleh dibincangkan dan dibicarakan dengan lebih sihat. Untuk susulan daripada cadangan untuk diadakan satu badan ataupun institusi yang boleh memurnikan sejarah-sejarah yang ada di Malaysia ni, dan saya sengaja guna plural di situ, sejarah-sejarah. Itu bukan saya sengaja cakap, saya sedar apa yang saya cakap. Adakah itu sesuai apabila daripada setiap sudut mereka datang dengan pandangan yang tidak berkongsi semangat yang diasaskan oleh mendiang Profesor Kuke Kim, iaitu a shared history? Ada yang tak suka istilah tersebut, tetapi kalau tak nak guna istilah shared history, boleh gunakan istilah yang saya gunakan tadi, equilibrium, di mana kita boleh bincang soal sejarah pribumi itu sebagai arus perdana, tetapi kita boleh muatkan juga ruang
supaya masyarakat Cina boleh mengkaji sejarah mereka di sini, termasuklah masyarakat Cina yang sudah berada di sini sekian lama, contoh komuniti Baba Nyonya ataupun masyarakat India nak buat kajian berkaitan dengan sejarah pendidikan awal masyarakat India di kawasan-kawasan estate sebagai contoh, sebagai satu asas kepada semangat komuniti ataupun etnik tersebut. Kalau kita ada institusi ni, sepatutnya itu menjadi dia punya endpoint lah, satu ruang yang besar, lepas tu ruang-ruang kecil yang dimurnikan. Tetapi masalah yang saya melihat di sini, ramai di kalangan aktivis sejarah ini datang dengan worldview yang sangat berbeza. Maknanya we cannot even coexist lah. Ini adalah tanah Melayu, full stop. Tak ada sejarah lain. Yang lain semua kata, no, you are not even the original occupant. Melayu ni bukan even, saya cakap kita buat kiasan selama ni. Saya cakap yang the real the crux of the matter lah. Yang lain akan datang kata, no, actually Melayu ni bukan the first people dekat sini. Yang kedua, ada Melayu yang juga datang selepas kami datang. Betul. So kalau dua-dua pihak ni akan datang daripada dua sudut yang tidak ada empathy, memang institusi ni tak akan berjaya lah. Betul. Saudara Kari sebut tadi istilah equilibrium. Equilibrium ini dalam physics, mathematics, dan kita melihat ini dalam konteks perhubungan manusia. Dan equilibrium ini hanya boleh tercapai dalam erti kata equilibrium dari segi perhubungan bangsa di sebuah negara. Jadi ini satu benda yang memang penting untuk kita mencapai empathy, dan platform ini boleh, misalnya kita tidak menolak cerita-cerita dan naratif-naratif. Dia ada beberapa konsep di sini, perkisahan, cerita, naratif dan sejarah dan persejarahan. Di kalangan sejarawan, dan approach yang saya lihat di sini adalah apabila seorang cakap mengenai benda-benda yang berkaitan dengan sejarah, mereka kata itu sejarah, dan mereka akan menuduh bahawa ini akan menjurus kepada sejarah. Itu tidak. Sebab kalau kita mengkaji mengenai asal-usul, misalnya orang India di Malaysia, ataupun orang Cina, ataupun mana-mana orang Melayu pun pribumi di Malaysia, itu naratif. Cerita-cerita kecil atau sejarah-sejarah kecil. Rozan Anwar menyebut tu. Rozan Anwar, sejarawan dan wartawan Indonesia, yang menulis The Little History of Indonesia, sejarah-sejarah kecil dan sejarah-sejarah besar. Jadi sejarah-sejarah kecil ni perlu digalakkan. Itu naratif yang akan menjurus kepada kita memahami naratif oleh mana-mana kepelbagaian puak manusia, masyarakat, untuk digunakan sebagai pendekatan untuk memahami sejarah. Question, sejarah apa? Ini juga saya ingin menyentuh mengenai soal pendatang dan pribumi. Kalau kita lihat dalam 30 tahun ini, dapat usaha-usaha oleh institusi dan media untuk menterbalikkan naratif, mengatakan bahawa orang Melayu ini pendatang. Ini juga kita kena faham mengapa ini terjadi. Maksud saya, mengapa naratif ini terjadi. Kepada saya, sejarah Malaysia bukanlah, ataupun kategori sejarah Malaysia, saya bukan kata sejarah Malaysia dari segi substantif, kategori sejarah Malaysia bukanlah sesuatu yang sempurna. Sebab dia akan membawa kepada banyak kefahaman, silap faham dan sebagainya. Untuk memahami sejarah Malaysia, kita mesti memahami sejarah rantau ini. Tak kira istilah apa yang kita gunakan, alam Melayu, Kepulauan Melayu, Nusantara, Southeast Asia pun iyalah. Tapi saya tidak menganggap saya warga Southeast Asia. Saya menganggap saya warga alam Melayu, Kepulauan Melayu, ataupun kalau orang Indonesia ada, warga Nusantara yang termasuk Semenanjung. Tapi mungkin Nusantara tidak termasuk Kepulauan Filipina. Kepulauan Filipina termasuk dalam alam Melayu. Jadi
perspektif itu yang tidak disebarkan dan tidak ditanam di kalangan warga rantau ini. Bukan hanya warga negara Malaysia, tapi warga negara Indonesia dan juga warga negara Filipina. The commonality of persejarahan dan sejarah di kalangan that Muslim crescent di ASEAN. Atas tu is the Buddhist belt, bawah is the Muslim crescent, Malay Muslim crescent. Salah satu asas ASEAN ialah Melayu Islam. Jadi itu perlu diajar dan perlu ditanam supaya kita dapat melihat sejarah itu tidak hanya berhenti di sepadan. Macam kalau kita pergi ke Indonesia, Gedung Gajah. Saya tak tahu sekarang ni lah, ini 15 tahun sudah kita masuk, ada peta besar. Peta yang mencerminkan ethnicity dan linguistik. Apabila sampai ke Malaysia dan Sabah Sarawak, warna putih. Tapi di sebelah Indonesia itu berbagai-bagai warna. Jadi ini satu paparan yang palsu. Dan kepada saya, sejarah nasional di negara-negara Pulau Melayu ini adalah sejarah yang palsu. Apa yang kita boleh tonjolkan ialah sejarah rantau ini untuk kita faham istilah pendatang. Apa maksud pendatang yang sebenarnya? Kalau satu generasi saya datang dari Jawa, apakah saya pendatang? Saya just berpindah randah saja di dalam spirit dan ekspresi tanah air. Jadi tanah air ini tanah air sebagai satu institusi, sebagai satu geografi, sebagai satu kolektiviti, sebagai satu sejarah mesti difahami. Dan saya lihat yang faham tanah air ialah pribumi. Bukan pribumi tidak faham. Mereka melihat tanah dan air itu sebagai dua entiti yang berbeza. Tapi di kalangan pribumi, kita faham tanah air. Dan apa yang berlaku sekarang ialah tanah dan air dipisahkan, diceraikan oleh kuasa-kuasa kolonial. 1824 ataupun 1791. Jadi apabila tanah dan air dipisahkan, maka terjadi kekalutan dan kecelaruan mengenai pemperibumian, bukan pemperibumian. Dan ini telah saya nyatakan dalam banyak hal. Tak salah kalau kaum-kaum lain hendak memperibumikan diri mereka di Malaysia ataupun di mana-mana wilayah, di mana rantau. Namun ada beberapa syarat misalnya. Kalau kita nak memperibumikan, maka kita tidak boleh membawa identiti yang luar ke dalam itu. Walaupun di Malaysia misalnya orang Melayu tidak menggesa kepada satu assimilation. Orang Melayu tidak mengatakan bahawa kaum-kaum lain perlu assimilate. Orang Melayu mengatakan bahawa perlu integrate saja, tidak assimilate. Jadi ini satu dasar yang lembut kalau berbanding dengan negara-negara lain. Jadi itulah yang Sorry, saya sangat teringin. This is a very interesting. Very interesting. Sebab ini adalah pokok masalahnya mungkin. Sejarah kemasyarakatan, sejarah dari segi undang-undang, sejarah dari segi politik, kepulauan dan alam Melayu misalnya, kadang-kadang di hijack juga oleh benda palsu itu yang diberi nama negara bangsa, the nation state. Jadi dengan begitu ada percanggahan konsep sejarah nasional dan sebagainya. Tapi saya nak tanya dengan Prof, sejarah anak watan, Bumiputera, pribumi, yang seharusnya menjadi arus hala tuju lah untuk sejarah sesuatu negara bangsa. Apa yang terjadi apabila sejarah pribumi anak watan itu pun merupakan masalah kepada mereka sendiri? Sejarah yang menyinggung, berhasil daripada pergolakan atau perubahan politik identiti. Kemelayuan itu sebagai satu entiti politik pun adalah
satu fenomena yang agak baru, ya. Awal abad ke-20-an boleh dikatakan konstruksi identity. Ya, di Tanjung Malim. Ya, di Tanjung Malim, Zabah dan sebagainya. Tempat saya duduk sekarang. Jadi dan ia macam telah usaha untuk memurnikan. Misalnya kita ada 3 episod mengenai aspek prasejarah dan protosejarah. Aspek-aspek ni Indianisasi misalnya. What is Indianization? Lembah Bujang merupakan benda yang bermasalah untuk orang. Bukan yang dia tak akui, tetapi tak perlu dibincang lah. Sampai memprotes. Kepada orang Melayu sekarang ni saya lihat orang Melayu menolak proses Indianisasi dan proses koloni India. Walaupun proses tanggapan teori bahawa tanah Melayu ini merupakan koloni India ditolak mungkin 3-40 tahun yang lalu, tapi teori Indianization itu kekal dan kita tidak boleh menafikan proses Indianization di alam Melayu. Jadi apabila kita cakap mengenai Indianization, kita mesti memperakui bahawa sebelum Islam kawasan ini the cosmopolitan nature of this kawasan ialah Shiva Buddhis. So lepas itu datang Islam, tapi kita mesti melihat ia merupakan lapisan-lapisan. Ada momen-momen gradual shifting dan transition yang berlaku, bukan direct shift, tidak. Tapi the spirit di kalangan beberapa pihak Melayu menolak itu. Dan ini saya amat sedih sekali sebab kita menolak masa lalu, kita menolak tok nenek kita. Sebab mereka bukan Islam. Sebab Prof, saya nak minta tanya sikit lah, ya. Sebahagian besar daripada unsur-unsur yang mendorong, yang memberi pencerahan kepada perkembangan budaya dan sejarah orang Melayu sekarang ni telah ditekan. Misalnya hikayat Seri Rama di Kelantan. Ya, dianggap sebagai benda kafir atau benda yang tetapi ia sebenarnya bukan Ramayana dari India. Ia memang sangat pekat Melayu. Dan proses Indianisasi ini boleh diberi istilah yang lain. The Malayization of the Indian is also very interesting. Tetapi apabila aspek-aspek ini tidak lagi muncul, apakah bayangan sejarah Melayu yang diceritakan ni? Ya, dalam semua masyarakat wujud cerita-cerita begini, cerita-cerita yang dianggap sebagai tidak sejarah, tidak saintifik. Sebenarnya apa yang kita katakan sebagai saya katakan sebagai mitos, sebagai legenda itu memperkayakan consciousness, memperkayakan identiti. Dalam ada berpuluh-puluh ratus hikayat Melayu, kita mesti mewujudkan beberapa pembacaan, bukan hanya dari segi lapisan-lapisan pembacaan, tapi dari segi perspektif-perspektif yang berbeza. Dan sekarang ini juga kita dapat lihat cabaran-cabaran mengenai asal usul hikayat-hikayat Melayu ni, yang mengatakan ia datang daripada panji-panji Jawa, arwah Ahmad Adam, dan juga dari perspektif lain. Namun begitu, saya melihat Meru Mahawangsa misalnya, satu cerita yang dapat memurnikan dan dapat mencerahkan asal usul kita, terutama sekali Kedah. Dan cerita-cerita Meru Mahawangsa ni memaparkan sejarah yang agak common di sini dan juga di negara-negara the Arabo-Persian world. Dan hakikatnya realiti, misalnya ada satu tesis kalau dibentangkan di Malaysia mengenai itu, ia akan ditolak. Jadi tesis mengenai itu telah dibuat di Australia dan diterbitkan sebagai buku, Kedah Kinship and Trade, Falarti, mungkin you know him. Jadi inilah yang perlu kita lihat, sebab di kalangan on the ground, the Malay ground, we have to unmask and unbundle jalur-jalur pemikiran yang ortodoks. Saya kata ortodoks
saya tak kata yang kolonial, tapi yang ortodoks. Kolonial pun ortodoks juga dan lain-lain lah yang dipaksa oleh siapa yang memiliki naratif itu. Tok, mungkin kita break seketika sebab agak perbincangan ni lancar dan heavy. Kita kembali selepas ini. Terima kasih dan selamat kembali ke episod kelima sejarah kita dengan Profesor Datuk Ahmad Murad Marikan. Perbincangan tadi saya nak bawa sedikit kepada kesan daripada kolonial, sejarah kolonial kita, kepada sejarah kita, kepada identiti diri kita. Saya nak ambil contoh tadi bagaimana perbincangan yang telah pun ataupun idea yang telah pun disampaikan oleh Datuk Profesor Murad tadi berkaitan dengan pribumi. Pribumi di Malaysia ini tidak boleh dianggap sebagai pendatang, walaupun mereka datang pada waktu yang agak lewat, disebabkan kita tidak iktiraf perpisahan nation state yang sebenarnya walaupun hakikat pada hari ini tercetus daripada perjanjian kolonial. Yang cuba disampaikan oleh Datuk Murad tadi adalah 1824 Treaty London ataupun Anglo-Dutch Treaty. Ini tanah Melayu ni adalah kawasan British, Indonesia ni adalah kawasan Belanda. Maka sebab itulah dah mula ada macam Prof kata tadi, peta di Indonesia yang kalau tengok pada tanah Melayu dengan Sabah Sarawak putih. Maksudnya it's not part of our civilization. Dan itu impose daripada pemikiran kolonial. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit kenapa pemikiran kolonial ini masih lagi membelenggu sejarah kita? Kita sebenarnya dirasuk oleh colonialism. Kita dirasuk. And what to do, kita kena exercise ourselves, but bukan mudah. Kita masih lagi kolonial. Kita white man in the brown mask, manusia dua alam. Dan ini telah berlaku sejak mungkin 150-200 tahun. Ini bukan berlaku pada zaman daripada Portugis dan Belanda, tapi semasa British Forward Movement dan dalam masa 100 tahun ini, melalui pendidikan, melalui pentadbiran. Jadi ini adalah dan ini menyusup masuk ke sekolah-sekolah, buku-buku, malah buku-buku Abdullah Munshi adalah buku-buku kolonial yang diminta ditulis oleh Milner dan Thompson dan sebagainya. Dan salah satu buku Abdullah Munshi adalah Hikayat Binatang 1840-an. Saya sedang menguruskan penerbitan buku itu. Saya menulis forward kepada buku itu yang diperkenalkan oleh Datuk Baharudin Ahmad dulu Istek. Dan Abdullah Munshi menulis buku itu dianggap sebagai buku sains Melayu yang pertama ditulis dalam Rumi, amat saintifik, tapi Abdullah Munshi menggunakan semua kolonial. Jadi di sini apabila kita cakap mengenai colonial knowledge, apabila mereka datang, mereka telah membentuk apa yang dikatakan ilmu kolonial, dan ilmu kolonial ini telah berceroboh ke dalam ruang epistemologi kita. Dia telah menceroboh dan kita mewarisi, dan kita sekarang ini telah dicerobohi, masih dicerobohi oleh ilmu kolonial. Dan akibat daripada pencerobohan ilmu kolonial ke dalam ruang epistemologi diri sentimen kita, maka kita sendiri telah commit, kita sendiri telah melakukan satu suicide ataupun satu suicide lah. Maksud dari sini kita telah meminggirkan dan membunuh epistemologi kita. Maksudnya kita lupa institusi-institusi pribumi, hikayat-hikayat, undang-undang yang ada macam kanun misalnya, kanun Melaka, Pahang, Kedah. Kanun itu adalah satu perlembagaan awal Malaysia, dan kanun itu mengawal pemerintahan Raja-Raja Melayu. Jadi kita jangan melihat bahawa we only have satu raja perlembagaan selepas 1957. Daripada zaman Melaka lagi kita tak ada raja perlembagaan. Kalau kita melihat kanun itu sebagai an early form ataupun sebagai Malay constitutionalism.
Hukum kanun Pahang contohnya adalah antara undang-undang pertama yang codify constitutional monarchy. Codified, exactly. Hukum kanun Pahang telah mengambil banyak daripada Melaka, dan sebenarnya hukum kanun Pahang lebih prominent daripada Melaka, tetapi hukum kanun Pahang dilupakan. Betul. Selama 400 tahun sehingga dia kembali ke sini dalam 25 tahun yang lalu. Jadi ini adalah akibat daripada kealpaan kita terhadap masa lalu. Jadi kita telah meminggirkan epistemologi, juga memory side dan juga ethnocide. Itu implikasi kepada ilmu kolonial, dan ilmu kolonial ini dibawa oleh kalau kita lihat melalui Abdullah Munshi, sebab Abdullah Munshi buku-buku dia amat berpengaruh, digunakan sebagai buku sekolah di Singapura, Johor dan di Pulau Pinang. Dan kemudian Winstead, satu pengaruh yang besar terhadap pemikiran orang Melayu melalui SITC. Winstead telah dan seorang lagi yang principal SITC, saya lupa nama dia, telah mengajar Abdul Hadi Hassan, Cikgu Abdul Hadi Hassan yang menulis buku Sejarah dan Alam Melayu. Ini kali pertama satu penulisan mengenai sejarah dan alam Melayu yang ditulis, dan itu semua ilmu kolonial. Jadi ilmu kolonial itu ditransmit. Ilmu kolonial diajar di tempat di mana guru-guru dilatih. Ya, betul. SITC itu is now UPSI lah. Tahun 30-an 40-an SITC Teacher Training College. Itu lubuk pencernaan ilmu kolonial. Termasuk juga idea-idea Melayu Raya. Termasuk juga literature. Saya ingin katakan bahawa tahun 30-40-an surat khabar dan majalah-majalah daripada Jawa, misalnya daripada Jakarta, telah dibawa ke Singapura, dan daripada Singapura telah dibawa melalui kereta api ke Tanjung Malim, dan di situ mereka seperti Ibrahim Yaakob dan lain-lain akan membawa ke dalam kampus. Jadi apa kita dapat lihat ialah satu, the vibrancy of the campus, satu lagi perbincangan dan dialog mengenai ideologi, sejarah Melayu moden, masyarakat Melayu moden bermula di situ. Jadi inilah yang telah mempengaruhi kita melalui sekolah-sekolah. Jadi sekarang ni kalau saya nak tanya, memang saya rasa pengetahuan kolonial ini harus dikemudi, ya. Tetapi yang agak berbahaya kadang-kadang ia diterima dengan cara yang agak hysterical. Ya, hysterical. Seperti di negara barat sekarang ni. Saya dengan KJ mungkin ada perselisihan sebab saya tak percaya kita kena turunkan arca atau patung Cecil Rhodes. Sebenarnya Cecil Rhodes tu harus memberi pengajaran kepada kita. Sebab di England sekarang ni sudah menggila. Statue Gandhi pun dia nak turunkan. Jadi contoh saya, dia lebih forgiving lah. Macam kalau saya patung Francis Light tu saya dah turunkan. Yang penipu. Dia penipu, dia curi Pulau Pinang daripada itu pandangan saya lah. Pandangan saya, dia curi Kedah ni Pulau Pinang daripada Sultan Kedah. Itu memang betul. Itu memang benar. Saya pernah buat statement bahawa saya akan lempar patung Francis Light ke dalam laut. Tetapi saya ada second thoughts. Saya telah cadangkan dalam tulisan saya meletak patung Francis Light dalam muzium Pulau Pinang dan memberi satu naratif yang baru, yang berbeza, naratif yang berbeza, naratif anti-kolonial. Itu dia yang dan juga banyak patung-patung Suatanian dekat Muzium Negara dan sebagainya. Perlu diberi naratif yang lain. Sebab Prof, satu daripada cabaran kita bersemuka dengan pengetahuan kolonial, dan ini juga adalah pengalaman orang seperti Khoo Kay Kim dan sarjana yang telah membongkarkan Kedah dan Francis Light dan intrigue-nya lah, iaitu Rawlins Bonney, ya. Rawlins Bonney ialah serat rakan Khoo Kay Kim. Ialah mereka dengan cara yang ilmiah mengemudi yang ini, ya. Dan yang harus kita tahu mana kita nak meletakkan pengetahuan ni, sebab kita tak boleh tolak saja. Misalnya dalam bidang sains, salah satu saya rasa daripada pengurnian kolonial yang
amat memberi manfaat adalah satu kajian yang diberi nama Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago oleh Alfred Wallace. Yes. Banyak dari segi sains. Apakah dalam zaman kesedaran anti-kolonial ni kita menolak saja buku itu? Sebab ada, saya rasalah ada kecenderungan pada itu. Dan oleh itu ada lakuna yang diisi oleh sejarah-sejarah khayalan dan andaian. Saya melihat, saya pernah buat statement bahawa negara Indonesia adalah negara yang paling kolonial. Sebab nama Indonesia itu lahir di Pulau Pinang yang dicetuskan oleh R.J. Logan, seorang peguam di Pulau Pinang tahun 1860-an. Pada masa itu Logan sedang memfikirkan apakah nama-nama yang nak diberikan kepada rantau ini. Jadi Logan telah menyenaraikan beberapa kemungkinan. Asianisia, ASEAN telah ada lama. Asianisia, Indonesia, Melayunesia. Jadi semua nama-nama ini telah dicetuskan oleh kita kata kolonial. Tapi Logan ni dia bukan pribumi, tapi dia telah mempribumikan dirinya di kawasan dan pada zaman itu. Dan akhirnya Sumpah Pemuda tahun 1927-28 mereka telah menggunakan nama Indonesia, Pulau-Pulau India. Jadi itu maksudnya penamaan itu datang dari luar. Sama juga macam Malaysia. Nama Malaysia sebenarnya wujud dalam nama Malaysia dalam peta-peta Perancis dan peta-peta Itali abad yang ke-17. Ada yang kata abad 1800, tapi itu lebih awal lagi sebenarnya. Peta Perancis dan peta Itali disebut Malaysia, bermaksud Malaysia, Pulau-Pulau Melayu. Maksud dia pada masa itu bukanlah zaman imperialisme, kolonialisme, tapi zaman di mana petualang-petualang daripada Eropah telah datang dan mereka telah mengkaji rantau ini dan kemudian Polinesia. Jadi istilah-istilah itu bukan istilah internal, tapi istilah yang digunakan oleh orang luar. Jadi dan Malaysia pada peta itu, orang putih Inggeris tak guna Malaysia. Cuma ada satu peta saya beli di London 1865, peta Inggeris ditulis Malaysia 1865. Ya. Ini 100 tahun sebelum Malaysia wujud. Secara rasmi. Digunakan Malaysia. Dan beberapa orang daripada Itali juga menggunakan Malaysia. Sandokan misalnya, dia gunakan Malaysia pada abad yang ke-19, 18 something. Dan orang Amerika, Emerson menggunakan Malaysia dalam bukunya Indirect Rule 1935. Tetapi di Amerika Syarikat lewat 800 dan 1940-an juga digunakan beberapa buku History of Malaysia. Jadi Malaysia ni telah wujud. Cuma sebagai negara bangsa, ini pun saya nak cadangkan kita baca buku Ghazali Syafi'i, Memoir Ghazali Syafi'i. Sebab Memoir Ghazali Syafi'i mempunyai intrikasi bagaimana Malaysia, nama Malaysia ni diwujudkan dalam konteks sebuah negara baru. Dan Ghazali Syafi'i pada masa itu beliau berada di Aberystwyth, Wales, mengkaji undang-undang Welsh, Scottish dan England. Jadi dia tengok satu konfederasi dan beliau telah membentuk, mengandaikan satu confederation yang beliau menamakan Malaysia, yang pada asalnya Melaya, Brunei, Singapura dan Sabah Sarawak. Saya tak tahu sama ada beliau telah masukkan Filipina, tapi ini dalam memori. Jadi nama-nama ini termasuk Filipina, nama-nama luar. Dan saya rasa ini tak wajar kalau kita nak ubah. Even di Filipina pun, Maharlika pun walaupun dicetuskan oleh Duterte pada satu masa dulu, 10 tahun dulu, tapi tidak mendapat traction. Saya tanya kawan-kawan di Filipina, ada yang setuju, ada yang ramai yang tidak setuju. Jadi kita kena hidup dengan itu. Ada yang kita boleh sisihkan, ada yang kita boleh kekalkan.
contoh Port Dickson? Port Dickson ini tempat Sebab kita nak tahu contoh spesifik lah. Ada yang boleh disisihkan, ada yang boleh dikekalkan. Port Dickson? Tempat-tempat lokal. Tempat-tempat lokal yang mempunyai memory kolektif, memory pribumi. Saya terpaksa konsisten di sini lah. Saya advocate bahawa di Pulau Pinang misalnya Georgetown ditukar kepada Tanjung Penaga misalnya, dan di Bagan, di Batu, di Bagan dan sebagainya. Sama juga macam Port Dickson. Tempat-tempat di Malaysia dan ini telah berlaku. Jesselton, Teluk Intan, Kota Kinabalu dan Teluk Ansel dan Teluk Intan telah ditukar. Jadi mengapa kita tidak boleh tukar tempat-tempat begini untuk mencerminkan nama awal. Saya tak kata nama asal tapi nama jadi awal. Jadi apa syaratnya jika ada collective historical conscience tentang tempat tu? Adakah itu syarat dia? Kalau Mat Saleh tu orang pertama yang jumpa tempat tu, memang tidak ada siapa-siapa, tidak ada perkampungan pribumi di situ, dan dia kata okey, ini contoh, ini Crocker Range sebagai contoh. Betul. Dan yang itu tak apa. Tapi kalau contoh Port Dickson, sebelum itu Pantai Dermaga dah ada orang kat situ, maka kena revert kepada nama yang pertama. Saya pernah katakan bahawa apabila orang putih datang, mereka tidak tanya sesiapa. Tidak ada referendum pun. Mereka cuma ubah nama. Kepada saya, kita telah merdeka 68 tahun umur saya. Kita boleh ubah. Tak perlu asalkan ada orang dan ada kolektiviti yang nak ditukarkan. Itu dia. Saya nak provokatif lah. Apa faedahnya sebenarnya? Sebab ada banyak benda lain yang kita buat macam India sekarang ni. Hari-hari tukar nama. Madras, Chennai, Kolkata, Puducherry, Bengaluru. Dan akhir-akhirnya ada juga unsur politik di situ. Ya, betul. So sebenarnya where does this road lead to, Prof? Ini ialah kalau kita katakan dari segi konvensional, ini satu kesedaran nasional. Dan ini juga untuk soal identiti dan soal sejarah. Sebab kita telah ada nama asal atau nama awal. Jadi kepada saya, tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh beralih kepada nama awal itu. Sebab misalnya lah, saya bagi yang mana yang dekat dengan saya, Georgetown. Kepada orang Penang, orang Pulau Pinang, kalau saya nak bagi tahu kat mak saya nak pergi ke, saya tak kata saya nak pergi ke Georgetown. Saya pergi Tanjung. Pergi Tanjung. Sebab there is already common usage. Masih pergi. Dan juga kalau nak pergi seberang sana, pergi seberang atau pergi Bagan, bukan pergi Batu. Jadi tempat-tempat itu, nama-nama itu walaupun ada dalam peta, tapi tidak ada dalam memory, tidak ada dalam conscience, tidak ada dalam dia punya psyche. So the psyche itu penting. Dan juga tempat-tempat lain. Jadi macam Port Dickson, orang kata, memang kita kata PD. The psyche is PD. Itu lain pada Georgetown. Dia beza sikit lah. Lain sikit. Tapi telah ada nama asal dan nama awal. Dan kepada saya PBT tempat itu pekan itu dan mereka yang ingin bersuara perlu bersatu padu dan mengubah. Sebab ada banyak contoh lah, bukan hanya di Malaysia, di tempat lain di dunia. Dan di sini juga kita mesti fikir, saya nak sebut satu benda di Aidin dan Khairi mesti tahu di Eropah Barat misalnya, kuasa-kuasa penjajah, mereka tidak mengajar di sekolah-sekolah bahawa mereka ni kuasa penjajahan. Di sekolah di Britain dan di Netherlands, mereka ingin melupakan bahawa mereka ni pada satu masa dulu penjajah. Jadi ini adalah satu yang kepada saya merugikan kita sebenarnya. Mereka kena ingat bahawa mereka penjajah dan kita mesti ingat bahawa kita dijajah dan bagaimana kita negotiate keadaan penjajahan. Kepada saya penjajahan ini satu keadaan di mana kuasa yang dominan. It's dominance, dominant power. It's oppressive. Mengapa kita perlu hidup dalam keadaan itu? Tapi saya mengakui bahawa
Sekarang ni pun dari segi budaya, dari segi intelektual, kita masih dijajah. It will take time for us. Dan kita tidak boleh juga memikirkan bahawa ada satu neat compartment between di antara penjajahan dan decoloniality. Betul. Tidak ada. Kita sebahagian daripada sejarah penjajahan. Dan penjajahan itu adalah sebahagian daripada kita. Tok, mungkin soalan akhir daripada saya. Ini balik kepada sejarah khayalan yang disebut oleh Edin tadi. Tanpa merujuk kepada mana-mana kes. Kerana ada minat dan ada satu kedahagaan kepada sejarah sekarang ni. Saya nampak ramai di kalangan rakyat Malaysia semakin menerima pelbagai teori sejarah lah. Walaupun Datuk tadi menjelaskan Datuk bukan seorang academic historian, tetapi menggunakan sejarah dalam kajian social science ataupun sains sosial, itu kepakaran Datuk sendiri. Apa nasihat yang Datuk nak bagi kepada orang ramai berkaitan dengan sejarah ini, bila tatapan sejarah itu sesuatu yang sangat-sangat menarik tetapi tidak ada asas langsung dari segi bukti tulisan sejarah ataupun arkeologi? Ini sukar juga. Ada dua pihak perlu ditegur. Satu ialah mereka yang menggunakan sentimen yang ada untuk menonjolkan sejarah masa lalu, untuk menonjolkan kehebatan masa lalu. Dan ini adalah satu saya katakan gejala akibat daripada perasaan sebelum ini tidak ada kehebatan di kalangan orang Melayu. Jadi kita dapat lihat, saya tak mahu kata pseudo historian. Ada setengah historian kata itu pseudo historian. Saya akan menyebut mereka sebagai mereka yang berminat sejarah. Mereka minat sejarah dan mereka mengkaji. Mungkin mereka tidak faham dan tidak tahu membaca bukti-bukti dan naratif dan maklumat sejarah. Mereka tidak boleh mengaitkan itu dengan kebenaran. Dan kita perlu tahu bahawa apabila kita cakap mengenai sejarah itu, kita juga melibatkan penulisan sejarah. Ada lapisan-lapisan hakikat dan ada lapisan kebenaran. Ada lapisan-lapisan fakta. Fakta itu tidak semestinya benar. Apa yang saya lihat di sini ialah satu ketagih kepada fakta, ketagihan fakta. Dan merujuk kepada fakta itu dan mengaitkan fakta itu dengan kebenaran. Jadi ini yang perlu diketahui dan perlu difahami oleh orang ramai. Tadi saya cakap mengenai pihak yang satu lagi, yang ini pihak yang mendengar, pihak yang menjadi pemerhati dan pengguna wacana-wacana ini. Mereka perlu mengasingkan di antara naratif, fakta dan kebenaran. Dan ini perlu kita didik orang ramai. Sebab orang ramai juga warga negara dan orang Melayu umumnya juga menunggu-nunggu apakah kehebatan orang Melayu buat kapal misalnya. Dan memang orang Melayu hebat. Dari segi manusia yang bersifat maritim, yang membuat kapal dan yang menggunakan kapal itu untuk berlayar. Dan ada naratifnya yang saya nak pergi ke arah itu kejap lah. Dari segi penemuan ataupun di antara orang Melayu dan orang daripada Indian subcontinent, daripada Arab dan juga daripada Mediterranean. Ada dari segi pertembungan sebab orang Rom pada abad yang kedua-tiga pernah pergi ke Muziru di Coromandel Coast dan mereka pergi ke China. Dan mereka bila pergi ke China, mereka merintasi
Semenanjung Tanah Melayu. Penarikan, kalau di dekat Jempol Serting tu penarikan kan, Sungai Johor dan sebagainya. Bukan hanya satu penarikan, ada beberapa penarikan sampai ke Segenting Keras. Jadi itulah pertembungan-pertembungan yang ada. Ini yang mungkin yang perlu kita tahu, okay? yang tidak ada dalam wacana seharian. Dan ini juga saya melihat satu kekurangan dari segi penulis dan penerbit yang menulis dalam bahasa Melayu dalam menerbitkan buku-buku sebegitu. Bila diterbitkan buku itu kepada masyarakat Melayu dan Malaysia, sejarah itu buku teks. Bukan buku yang memaparkan sejarah awam. Buku-buku yang kita baca buku Penguin misalnya, itu sejarah tu. Dan kita tidak boleh melihat setiap buku itu merupakan ini sejarah nasional yang perlu menjadi buku teks. Tidak. Kita perlu melihat bagaimana sejarah itu disebarkan dan ditebarkan dan dijadikan maklumat awam, bukan maklumat eksklusif sejarawan dan tapi itu sekolah. Saya faham apa yang Datuk cuba sampaikan tadi. Tetapi sejarah ni kalau kita nak draw daripada bukti yang menunjukkan bahawa contohnya ada pertemuan kepada sesuatu conclusion yang lain yang lebih daripada apa yang kita tahu. Contohnya dua tamadun ini pernah bertemu pada waktu tersebut. Tetapi daripada situ tanpa bukti membuat conclusion lain pula. Saya rasa itu pun tak berapa bertanggungjawab. Ya, itu logical fallacy. Dalam ada 4-5 logic fallacy, itu salah satunya logical fallacy. Fakta lain, conclusion lain. Dalam bahasa Latin ada. I think kita tak cukup masa. Jadi saya nak tanya secara ringkas lah balasannya, Prof. Sebab saya agak tersinggung, kadang-kadang irritated pun pasal soalan pergolakan apa yang hebat dan bukan hebat dan sebagainya. Tapi saya nak tanya, yang kita bincang hari ini boleh dianggap mungkin boleh dianggap berat, tetapi tak begitu berat pun, sebab pada pokoknya apabila orang membincang sejarah di negara kita, mereka menyentuhi benda-benda ini. Tetapi dari segi pedagogi, pengajaran, pendidikan orang awam, apabila saya pergi ke sekolah, buku teks kita memang bermutu. Yalah, ditulis oleh bapa saya, tetapi memang bermutu. Tetapi sekarang ni sejarah-sejarah kecil atau sejarah-sejarah yang berasaskan empati, pengetahuan, bagaimana orang Melayu dipencilkan daripada muara sungai, daripada pengembara dan nelayan menjadi petani misalnya. Kita tidak sedar bahawa kebanyakan daripada orang Cina yang datang untuk mengerjakan lombong timah bukanlah orang kaya dan tidak menjadi tauke. Dan 40 orang India misalnya yang dibawa ke sini dalam keadaan hamba sebenarnya, Kangani system. Ini tidak menjadi kesedaran kepada orang ramai misalnya. Tidak dipamerkan di museum-museum kita. So bagaimana kita dapat dengan ringkas memperbaiki atau mengangkat sikit pendidikan awam sejarah kita semua? Ini peranan institusi-institusi awam, museum, galeri, institusi kerajaan yang lain, untuk menjadikannya sebagai sejarah awam, dan juga untuk secara sempurna, secara yang tersusun, memaklumkan ruang-ruang ini. Dan peristiwa-peristiwa ini memang wujud dan menjadikan ia sebagai sebahagian daripada sejarah negara dan juga sebagai sebahagian daripada interaksi pribumi dengan kaum-kaum lain. Ini tidak dikaitkan sebab ia melihat sejarah Melayu ini, Cina ini, India ini dan pribumi lain tidak ada interaksi. Malah di Pulau Pinang misalnya, satu perlu ditulis mengenai sejarah orang Melayu dan sejarah Yahudi sebelum Perang Dunia Kedua. Ada interaksi dan ada cemetery. Ada cemetery, ada mungkin ada perkahwinan pun. David Marshall. David Marshall. David Marshall Singapore.
Baik, Tok, saya rasa perbincangan yang sangat ilmiah hari ini, walaupun kita terpaksa menerokai kawasan perbincangan yang agak panas dan sensitif, I think we did justice to usaha untuk kita membantu rakyat Malaysia memahami sejarah kita di Malaysia ini. Jadi sekali lagi kepada Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Manakan, terima kasih kerana bersama dengan kita, dengan saya dan Edin di sejarah kita, dan kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang.